Lampu ni body dia ni berat tau sebab yang ni body daripada aluminium. Dia pakai die cast aluminium. Finishing dia pula cantik. Dia jenis powder coat kasar warna kelabu. Yang ni lampu solar guys. Yang model ni harga dia agak mahal sikit sebab yang model ni jenis premium punya. Dia punya body tepi pun cantik, nipis macam ni sebab jenis ni dia tak ada reflektor. Jenis lampu LED banyak dekat bahagian situ. Dia ada 5 papan lampu LED. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh maintain cerah macam ni pula dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab dia pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Yang ni lampu solar, korang tak payah nak risau bil tinggi kalau korang pasang banyak biji. Pasang banyak biji pun tak payah nak risau bil mahal. Sebab lampu ni waktu siang dia cas guna cahaya matahari saja. Waktu malam dia akan nyala dengan automatik. Jadi korang yang jenis tinggal rumah, korang pakai lampu macam ni, tak payah nak risau rumah korang gelap. Bila malam je lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Memang kan bila pakai lampu solar macam ni. Yang model ni sesuai untuk korang pakai, sesuai untuk korang pasang dekat tiang lampu sebab dia ada bagi bracket macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu jalan solar yang premium, lampu saiz besar, yang jenis solid body dia ni aluminium, korang boleh check yang model ni. Yang ni memang bala walaupun harga dia keras.